Terima kasih Sabaya YB Bakar Arang. As a proof, YB buat kerja lah to defend the federal government. Tapi kalau YB nak tahu, YB tanya soalan dalam kerangka yang kecil, iaitu apa Kedah buat dalam konteks kita. Actually, we can do better if we control the federal government. We can do a lot more than what the present government is doing. Tapi apa pun, dalam konteks negeri kita, kerana apa kita kata begitu? Kerana the decision to set ataupun meletakkan kadar harga minyak pada kadar seperti hari ini made by the federal government. Kalau kita ada kuasa to determine, kita pastinya akan lebih berkonsepkan, berorientasikan kepada ekonomi negeri kita dan negara kita. Dan pada masa yang sama, all the incentive yang ada hari ini, semuanya cover itu, semua pendapatan negara, kenaikan SST yang berbilion-bilion dikumpulkan, ya, rationalisation subsidi yang berbilion-bilion dijimatkan, dan semua perkara yang konteks bagaimana keadaan kerajaan hari ini dapat kumpulkan, sepatutnya the time of crisis, inilah sepatutnya diberikan kembali kepada rakyat. Tetapi federal government has failed to do that. Jadi dalam konteks ini, kerajaan negeri apa yang kita mampu lakukan ialah menggerakkan dan mengharapkan semua sektor di negeri kita memainkan, mengambil pendekatan untuk memperkenalkan ekonomi. Dan juga sebahagian daripada soalan tadi, iaitu apa tadi? Bahagian kedua tadi? YB? Oh, Jepun. Okey. YB kata Jepun telah lebih awal. Itu tandanya orang merancang. You know, this is something, the fundamental failure. Macam mana YB boleh mempunyai gambaran orang yang merancang lebih awal, itu adalah satu kebetulan. Bukan kebetulan. Things are being done by design, bukan by chance. Our country tak boleh dibawa, dipandu by chance. Mesti by design. Japan designed it earlier. Kita kena tahu boleh buat projection bila krisis nak datang. Sebab itu kita ambil contoh. Thailand pun 91 hari. Kita ada 45 hari. Filipina, dia ada 55 hari. Kita 45 hari. Singapore, our neighbor, dia ada months of reserve of oil. Sebab apa? Dia plan. We failed to plan. Kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Thank you, YB. Seperti yang YB Exco kata tadi, ya, kita ada mempunyai stok sampai bulan Mei. Tetapi oleh kerana kebijaksanaan PMX sekarang, beliau berupaya untuk menghubungi pihak Iran untuk lepaskan kapal-kapal Malaysia untuk kita menjadikan stok untuk kita tu. Jadi saya rasa berkenaan dengan okey, lagi satu berkenaan dengan apa yang dirancang oleh Jepun masa yang seperti yang Berhormat Bakarang kata tadi, itu memang tepatlah mereka boleh buat. Tetapi apa yang saya nak tanya sekarang, masa 33 bulan dulu adakah kita merancang benda ini untuk dijadikan stok? Jadi ini yang soalan yang perlu kita nak tahu juga. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Kontes putih juga bangun. Bagi laluan. Saya nak mencelas sekejap. Yang Berhormat Exco Jitra, adakah Yang Berhormat Exco setuju bahawa ada dikabarkan minyak stok tak cukup, tapi PMX boleh pula berdagang, pergi hantar pula, jual kita minyak kita dekat Filipin? Apa cerita tu? Macam mana dia boleh buat atas, berniaga atas kita pula? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ni tak kontrol hasil ekspor kita yang tinggi dalam dunia dalam konteks LPG? Kenapa kita tak ambil kesempatan atas perkara tersebut untuk kita kontrol, bagi balik kepada rakyat dalam waktu krisis ni? Terima kasih. Kalau kata bijak sangatlah PMX tu. Okey, silakan Yang Berhormat Exco. Ada soalan tambahan kot. Tuan Speaker. Bagi apa nama? Bagi Tuan Speaker, cuma berkenaan dengan Ketua Seperti tadi tanya kenapa kita jual minyak kepada Filipina. Saya rasa ni floor untuk jawab, bukan floor untuk... saya cuma nak cakap dulu. Untuk soalan. Saya nak cakap dulu. Yang sebenarnya tadi YB pun belum jawab lagi apakah perancangan untuk negeri Kedah. Okey. Itu saya rasa. Okey. Sebenarnya cakap you dapat jadi kerajaan, you boleh buat ini, buat itu, tetapi kerajaan negeri sendiri pun perancangan. Kalau kami bagi solusi, baik kami jadi kerajaan lah. Okey, disilakan Yang Berhormat Exco. Saya jawab dulu tentang hubungan baik dengan Iran. Ini YB, ini komunikasi je. Nothing special. G2G, it's a normal thing.
So kita kalau kita nak angkat lah ini, nak bagi tahu PMX you have done a great job by giving a call to the President of Iran. Lekeh sangat lah kita. Selalu Perdana Menteri tak bagi tahu rakyat dia call siapa. Perdana Menteri tak buat kerja ni. Perdana Menteri dia buat kerja tanpa diketahui oleh rakyat, tahu-tahu selesai masalah. Itu dia. Setakat bagi tahu dia call, hubungan itu, hubungan ni. We are building this relationship with Iran for many years. Zaman Tun Dr. Mahathir lagi. Ketika mana Iran dalam krisis, world is boycotting them. Tun Dr. Mahathir hantar minyak sawit kepada mereka as to ensure the economy Iran to revive. Who did that? Tun Dr. Mahathir Mohamad. So ini satu gambaran YB, kalau dalam konteks hanya phone call, hubungan baik, terima kasih. Ya, dalam konteks ini, kita memang itulah kerja dia. Kita lantik sebagai Perdana Menteri to set the vision and direction for the country. Tetapi tak perlulah diangkat sekarang phone call dan hubungan itu. Kita rasakan bahawa kita dalam konteks suatu yang luar biasa dilakukannya. Ya, Iran kata dia lagi bagi lalu tak charge, kita kata charge. Ini communication breakdown juga. Rakyat pun confused. Iran kata free, let's go, Malaysia ships boleh lalu. Kita kata kena bayar pula 80 juta. Apa benda ni semua? Perkara macam ni lah suatu yang mengelirukan rakyat. So communication ni sangat penting. Strategic communication YB need to be addressed by the government. Insurans Kalau kena kita ambil contoh lagi yang kedua YB ya. Kita ambil contoh. YB kata, apa jadi 33 bulan ketika mana kita merentah. Masa tu COVID. YB nasib baik survive hari ni ada dalam dewan ni. Kalau tak ada YB pun dah tak ada mungkin di dewan ni. Kalau tidak kerajaan bertanggungjawab melakukan yang terdaya. Masa tu tak fokus ekonomi. Masa tu fokus kepada survival rakyat, nyawa rakyat. Billions of money being pumped to help the rakyat. At the same time, we allocated significant amount of money untuk reviving the economy. Ini dilakukan oleh kerajaan kita pada mana kita memerintah. Jadi balik kepada cerita tadi, dalam keadaan negara kita hari ini, ya, yang mana kita tahu dalam keadaan krisis, seperti mana tadi YB Kota Seputih katakan tadi, kita ada gas yang banyak pada ketika ini, krisis ini, ya, LNG kita, ya, yang mana kita boleh komersialkan, kita boleh jual pada harga tinggi, sepatutnya kita jual. Kenapa kerajaan senyapkan jualan gas ini ke pasaran dunia yang menjana berbilion-bilion ringgit? Kenapa tidak ditransfer kembali untuk subsidize minyak kita di negara kita? Soalan kepada kerajaan persekutuan hari ini. Ini kita lakukan dalam konteks yang sepatutnya harga lebih rendah daripada apa yang harga ada di hari ini. Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza? Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Bagaimana seorang pemimpin ingin menyatakan kepada rakyatnya apabila dalam negaranya ada jurang harga yang sangat ketara. Ini adalah manifestasi kegagalan sebuah kerajaan, iaitu Kerajaan Madani telah gagal untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat Malaysia. Ya, kalau betul PMX jadi Perdana Menteri Sabah Sarawak sajalah. Terima kasih. Why so serious?